Assalamualaikum, apa khabar? Hazri Samsuri. Okey, kita orang kat kereta, selain daripada kereta, motor pun kita orang buat. Dan bila kita ride motor, selalu aku pesan lah ke kawan-kawan aku, kita kena pakai jaket. Sebab walaupun slow, kalau Allah kata nak jatuh lah. So jaket ni dia membantu. Dan jaket motosikal memang betul ada mahal. Pada yang mampu, dia akan pakai brand-brand Mak Salleh apa semua. Jangan risau. Bukan pasal dia ada duit apa semua. Dan memang dia ada duit pun, yang mahal memang selalunya lebih bagus. Cuma kadang-kadang kita pun rasa macam mahal sangat. So kita nak cari brand yang harga dia okey, tetapi dia punya kualiti, dia punya piawaian keselamatan cukup tinggi. So GV dia satu brand dulu. Dia ada sub-brand nama dia Havoc. Dan Havoc ini sebenarnya lebih bertumpu kepada negara Eropah. Bila datang dekat Malaysia, aku pernah pakai yang datang daripada sana terlampau panas. Until now. Kau tengok apa yang ada pada si Firdaus ni. Ini ialah Havoc yang baru. Havoc yang ini direka untuk cuaca iklim kita. Yang this one, tak silap saya, datang daripada Vietnam. Dia lebih sesuai untuk cuaca kita. Dia ada siap lubang-lubang angin, dia apa semua sekali ada. Dan dia ada padding dekat siku dengan dekat belakang. Untuk spine pun dia ada. Dan paling penting sekali, dia ni 2 lapis. Boleh buka. So, dia ada inner dia. Dan inner ni sebenarnya kita boleh lekatkan terus dekat jaket ni. Inner yang ni penting kalau masa hujan. Selalunya aku tak pakailah sebab panas sangat. Dia suka pakai. Kalau aku memang aku akan buka dan aku pakai yang ni saja. Dan yang bila yang ini, dia menggunakan Cordura material dekat sini. So dia nauzubillah min zalik. Kalau kita jatuh, dia akan membantu kita supaya kulit kita tidak melecet. Okey? Dan satu lagi fungsi yang aku suka pada benda ni ialah yang ini. Suspender sini. Guna dia ialah bila kita nak berjalan, tak ada tempat nak letak jaket, nak pakai terlampau panas. So benda ni kita gantungkan macam ni dan kita jalan. Macam Superman. So, next time kau pergi ke kedai GV, kau cari Havoc. Havoc, H-E-V-I-C, Havoc. Glove dia pun aku pakai sebab harga dia okey. Jaket ni harga dia dalam 900. Tetapi kalau kau tengok brand-brand Mak Salleh yang lain, lagi mahal. Yang ini dengan harga dia, pada aku satu beli yang berbandoi. Assalamualaikum.